tengah tolong pakcik ni bawa Dia punya boat boat ke sana guys. sana. Kita sekarang ada dekat Kita ada di Bali. belakang tu Icon Bali. Ni dia punya room dia. Banyak kedai Japanese pula. Ni ada ramen. tu tadi karo. Oh, you tak ada karo. Boat yang Sanur Sanur punya boat. Sebab kita di Sanur kan. Okay, kita dah sampai. Di luarnya guys. Ni lagi beach dia. Icon Bali. Ikan goreng sama sambal dan juga sup kepala ikan. Guys, sekarang kita dah sampai Semawana. Semawang. Hi guys. Hello. Welcome back to our channel. Welcome back. Sekarang tengah nak pergi ke Sanur. Yeah. On the way to Sanur guys. Kat traffic light. Itulah. Okay, look. Market. Pak parkir motor ni mana pak? Kita sekarang ada dekat Kita ada di Bali. belakang tu Icon Bali. Icon Bali. Saja je nak pergi mall kat sini guys. Yeah. Sebab ini mall baru Kan, so kita nak tengok lah macam apa dia kat situ. Kan, Icon Bali ni dia ada dekat Sanur. So sebab kita memang nak pergi Sanur, so alang-alang kita singgah je lah kan sekejap. Kita orang singgah kat sini dulu. Lepas tu kita orang tunjuk korang sikit apa ada di Icon Bali. Yes. Lepas tu kita akan pergi ke Sanur Beach lah. Yes. So kita memang nak pergi Sanur Beach, nak mandi di laut. Dah hitam dah guys muka. Kan? Ui, dengan pakai putih hitamnya. Okay guys, saya harap korang enjoy kita punya video kali ni, okay? Okay, let's go to Before that, subscribe. Subscribe. Jangan lupa subscribe and like, okay? Yeah. So let's go. Be an icon. So Mus adalah icon Timur, aku adalah icon Bali. Tak ada mana. Guys, inilah icon Bali tu guys. Ni apa ni? Bali. We are Bali. Hashtag we are Bali, okay? Don't forget to hashtag, okay? Guys, pintu masuknya kita disambut dengan fountain. Ya. The fountain dan masuk dalam ada Christmas tree. We wish you a Merry Christmas. Okay guys, dekor dia very the Balinese punya dekor lah. Pokok-pokok, ada nature. It's so big, nampak tu. Hello. Jom.
Okay guys, kalau korang nak pergi tengok movie di Bali ataupun di Indonesia, kau boleh pergi dekat ni XXI IMAX ataupun 111 kot lah. Lepas tu kalau kau nak main-main, kau pergi Time Zone. Ni adalah arcade yang very best. Tapi ni kecil sikit. Kalau kat mall kat Jakarta tu besar. Guys, atap dia pun dia guna atap ni guys. Kan? Dia taruh ni Rumbia. Tak tahulah Rumbia apa. Dia ada banyak pokok-pokok dalam ni. Kan? Macam best. Sejuk Sejuk lah guys. Kalau kat sini sejuk. Kalau kat sana sikit yang dekat open air tu, kat belakang dia tu dia panas sikit. Guys, wangi je. Okay guys, ni kita dah tengok kat atas dah. Ada food area lah. Kan? Ada food area. Ada macam-macam guys. Banyak kedai Japanese pula. Ni ada ramen, ada kimukatsu, ada yakiniku. Ni pandan kuning. Ni pandan kuning. Ada juice. Ada Subway pun ada ya. Sun fries. Oh, ni macam fries yang Arab selalu buat tu. Dan yang paling penting guys, dekat Icon Bali ni kita akan tunjuk ada ni you. Selalu kat airport je ada. Kan? Tak ada lah kot rasanya, tak tahulah. Okay guys, inilah view dia daripada atas. So iconic lah. Tu. Hey, bentuk kau jaga. Ini Sanur Beach. Tapi ni dekat sini nak ada banyak satu stretch sampai ujung sana. Okay, jom kita pergi ke bawah pula Mus. Guys, ni daripada atas guys. Kalau kau tengok yang tu kan guys, ada kedai-kedai di atas air tu. Macam cool lah. Dia buat macam water features dekat situ. Lepas tu dia ada tempat-tempat jualan. Ni dia punya roof dia. Okay, jom pergi bawah. Guys, memang betul lah guys. Memang banyak kedai Japanese lah guys. Tu ada Tom Sushi. Dia ada Dukaku. Ini UFO. Tapi yang ni bukan Japanese guys. Yang ini bukan Japanese. Yang ini lagi lah bukan. Jauh panggang daripada api. Japanese. Takoyaki murah. Japanese tau benda. Takoyaki murah. Oh, ni takoyaki murah ke? Ake Takeshi Kaneshiro. Hai. Itu tarik karo. Oh, you tadi karo. Dah. Tu je yang English je tahu. Yang lain semua tak ingat dah. Aku tahu. Saya tak nak tunjuk talent aku. Nanti kan orang ingat artis pula. Artis Jepun pula atas ni. Tu lah guys. Kau dapat tengok lah apa yang ada kat sini. Ada Croc. Ada apa namanya? Aldo. Semua ada sport station. Steve Madden pun ada juga guys. Okay. Asics. Ada Converse. Ada Skechers. Ada Muzi. Ada New Era. Okay. Mus nak pergi Uniqlo sebenarnya. Tak tahu apa dia nak buat. Flying Tiger guys. Ada Flying Tiger. Oh, dia kedai merepek-epek tu. Baru buka kat KL. Oh, kedai merepek-epek tu kan. Okay. Jom kita masuk ke Uniqlo. Jom. Okay guys, kita orang nak pergi Flying Tiger Copenhagen.
Dia ada barang-barang merepek-repek yang semua benda ada Yeah. dalam ni. Okay, let's go in. This one is for what? Buang sampah gila. Nak beli ni yo. Jom kita main ni. Dekat airport, dekat villa. 300 je. RM100. Ini Husna punya anak suka masuk ni. Husna Lucas. Nanti jangan lupa masa tag Husna kat sini sekali. Alah comelnya. Comelnya flying babi ni yo. Guys, aku nak show korang something yang very interesting. Iaitu spek mata ni. Kau tengok spek mata ni kan, kalau kau pakai macam mana kau nampak atas dengan bawah. Kau nampak 360 view. Aku nampak langkau ni. Nampak tak mata aku tu? Kau mesti pakai. Berapa ringgit ni? Oh, mahal juga. 120. Okay, kalau ada 50 aku nak beli. Bayarlah. And the Oscar goes to... Thank you. Thank you. I'm a winner. Never a loser. Tak sesuai lah jadi pelakon. Aku punya lagi believable kan guys kan? Okay guys, adalah tu Sephora kat situ. Ada Marks and Spencer. Ada apa? Tumi. Ni dah ground floor dah. Ada Boss, Semua barang-barang yang high end lah. Michael Kors pun ada juga. Ada Earth, Swarovski, Fred Perry, Calvin Klein. Calvin Kelly. Okay guys, ini kita di ground floor. Ni belum ground floor lah. Itu bawah lower ground. Ini kan dekat attach lah. Ini ada Mango pun ada kat sini. Foot Locker, Lacoste, Pandora, Tommy Hilfiger, ada Hoka, ada Guess, ada banyak lah guys. Semua MLB pun ada kat situ. Pedro. Okay, ni kita turun kat sini lah. Macam cool sikit. Jom, kita turun tangga. Oh, tangga ni banyak orang lepak-lepak kat sini guys. Lepas tu sebab ada stage kat depan ada tu, stage. ada performance. Kecil je stage je guys. Kalau kat Malaysia kan dia buat stage tu sebesar alam. Oh, ini kita nak tunjuk kan? Dia kan? Ni. Inilah water features dia guys. Lepas tu dia ada kedai-kedai yang terapung. Dia punya ni apa, Boat. Boat yang Sanur punya boat tu. Sanur punya boat. Sebab kita di Sanur kan. Sanur bercahaya tau. Macam cool. Dia macam tu lah dekat Jom kita lihat tengah-tengah tu. You boleh lihat tengah-tengah tu lah. tempat tu dekat Bangkok tu. Dekat Bangkok Floating Market. Floating Market. Tapi ni taklah floating market kan. Dia okey lah. Tu ada kedai-kedai lagi. Lepas tu kita kat sini. Ni untuk korang eating area. Kan? Okey, sekarang benda yang paling penting saya kita nak pergi adalah di luar. Yeah. Ada kafe Betawi lagi. Lepas tu air. Jom. Murah. Okay, kita dah sampai luar. di luarnya guys. Oh, sakit mata. So kat luar ni ada restoran. Ada restoran. Yang penting kalau kau pergi kat tempat pulau-pulau ni, kau kena tahu kat mana evacuation route je. Okay? Tsunami evacuation route. Penting. Sama juga kalau kau pergi Jepun kan. Ya. Kau kena tahu kat mana. Lepas tu kalau dia bunyi alarm warning. Tapi kalau kat Jepun dia terus bagi message. Okay, ni lah dia guys. Ni lah beach dia. Ni lah beach dia. Icon Bali. Ni lah beach dia. Ni lah beach dia.
Ni lebih sikit. Okay guys. Yelah. Lebih Itu tadi nampak yang mu cakap apa? Bot di Sanur tu. tu. Macam colourful tu sebenarnya. Ni lah beach dia guys. Kita kalau pergi kita Sanur sana lagi kan. Nampak tu guys. Ramai guys sebenarnya orang. Orang mandi-manda. Sana tu nampak tu ramai orang. Okey, kejap lagi kita akan tunjuk di pantai Sanur lagi satu kali kan? Yeah. Yang kita orang pergilah. Tapi ni ada banyak ni lah, ada banyak sampah-sampah drifting. Boosting. Apa ni panggil? Apa? Drift lah kan? Boosting. Hanyut dalam bahasa Inggeris apa hanyut? Drift lah. Betul lah aku cakap. Dia ni, ya Allah. Nampak tu guys. Ini dia. Dah, jom. Okay guys. Ini dia. Itu ikon Siam. Ini ikon itu ikon Siam. Salah guys. Itu adalah ikon Bali guys. Dari belakang. Cantik lah kan. Mall yang baru. Sebab kat sini tak banyak mall. Banyak pasar-pasar, kedai-kedai. Macam tu lah. Market. Ini ikon Bali. Dan ni ikon Siam. Sebenarnya ikon Bali tu adalah aku. Jomlah guys, repeat dah video ni. Kau terima je lah Kalau mu rajin dia edit, kalau tak rajin dia biarkan je. Okay guys, kita masuk kat kedai Candylicious. Guys, Reese adalah favourite aku guys. Juga selain daripada Gummy. Aku masih ada lagi stok Reese kat rumah. Tapi macam tiba-tiba ada pretzel Reese ni. Pretzel Reese. Tapi masalahnya dekat US hari tu pergi kat New York tak ada. Actually guys, aku masa pergi New York tu aku beli banyak gila Gummy guys. Lepas tu dah habis dah. Sampai bag tu dah overweight lah guys sebenarnya. Terpaksa aku buang kasut sebab nak selamatkan Gummy. Okay lah, itu je lah guys. Kita nak pergi pantai dah. Dah merepek dah. Nanti mus bising nanti. Cuba bising sikit. Cuba mungkin bising. 2,000 years later. Slight right, then Okay guys. Okay guys. Sekarang kita ada dekat, kita dah lapar sebenarnya. So kita nak makan dulu sebelum pergi Sanur. So di warung Pak Ada. So, Ada guys. Pak Ada. So jalan dia dekat Jalan Sedap Malam nama dia. Sedap guys malam dia. Ini menu dia guys. Tunjuk tu. Menu dia simple je guys. Menu dia ni menu paket. Dia sekali datang. Ini saja menu dia. Iaitu nasi ikan goreng, sup kepala ikan dengan nasi putih. Ikan goreng datang dengan sambal. Maksudnya adalah menu air dia. So inilah makanan dia. Kalau boleh nampak, Ikan goreng bersama sambal. Dan juga sup kepala ikan. Sup kepala ikan pasal ada timun kat situ. Yeah. Ini nasi. Mus ambil jus jeruk. Es jeruk. Es jeruk. Aku ambil temulawak. Okay guys. Temulawak ni untuk membangkitkan Nafsu nafsu makan. makan. Bau cat guys. Okay, lepas tu kita ada keropok bawang. Ke bawah. Okey, jom makan. Jom kita rasa sup dulu. Dah. Dia macam pindang. Dah. Jom kita makan dia punya. Ni ikan goreng tak? Dia guna Ikan jacket. ikan laut. Itu Korang ada kat ikan. berada dekat sambal. Dia baru goreng panas. Dah. Ya.
Kepala pun pedas. Pedas lah. Ada kicap lah sana. Lepas tu selalu makan kan ayam lah, bebek lah, bakso. Ni kita makan ikan. Ikan. Bismillah guys, lepuk makan. Bismillah. Wah, still feel the spiciness. Alhamdulillah. Weh, dah makan. Kenyang. Tengok tu. Licin Guys, tinggal tulang tulang saja. je. Tapi guys, sedap. Sedap. Walaupun it's very simple kan. Yes, very simple je sebenarnya. Ikan goreng dengan sambal. Lepas tu sup kepala ikan. Kepala ikan. Sambal pedas gila. Sampai daripada segini sampai kat sini pun rasa macam meleleh lingus. hijau. Sedap guys. Kan? Simple. Yet sedap. Yes. Comfort food yang korang akan suka. Semua orang akan suka. Yes. Harga dia guys, satu set hanyalah RM45,000, which is like RM12 setengah. Ya, RM12 Dia Malaysia kau dapat dua. Saya dapat dua lauk dah RM12 setengah ni. Satu kau dapat empat tengah-tengah ikan tu. Tengok ya. Satu lagi kepala ikan. Worth it lah guys. Okay, kalau kat KL mungkin satu set ni je tak tahu dah RM20 lebih lah kot. Kan? Sebab kepala ikan. Kepala ikan je. Okay lah guys, that's all guys. Sambil kita tengah relax kejap ni, kasih makanan turun ke bawah sebelum kita pergi ke the beach, ke pantai Sanur. Yes. Okay guys, see you there. A few minutes later. Guys, sekarang kita dah sampai Pantai Semawana. Semawang. Dekat Changi guys, Dekat Sanur, tapi hujung sikit. Bukan Sanur yang main beach tu tau. So sini ada banyak tempat-tempat lepak, ada kedai-kedai restoran. Tapi guys, kita sebenarnya bukan nak mandi. Betul lah. Tapi kita tengok kat mana. Okay guys, kita orang dah set dah. Kita orang punya tempat ni. Actually nak petang guys. Dah nak malam dah guys. Tapi lah kita nak mandi dah dalam 15 minit ke 20 minit. Boleh ayo? Okay. Ni air dia kalau di Pantai Sanur. Dia jernih juga guys, nampak tu. Jernih. Dia agak landai sikit lah. Tapi kalau kat sana dia dalam dah sikit. So ada lock kat situ you. Ada satu lock kat situ. Sebenarnya dia ada banyak guys area. Dulu guys kita orang datang, tak ada benda-benda ni guys ni. Ni tak ada. Dia satu, dia daripada hujung sampai hujung je. Sekarang dah ada benda ni dah. Maknanya dalam, lepas kita datang tu dia dah banner lah. So masa kita datang tu dia masih lagi tengah construct. Dia punya beach walk ni, tepi ni. Dia sepanjang-panjang ni, satu stretch sampai ke hujung sana. Dan inilah tempat kita nak mandi. Adalah kapal-kapal tu. Adalah ni. Ni lah kapal. Bot-bot. Bot Bali. Bot Sanur. Sanur. Dia tak dalam sangat ni guys. Dia dalam tu dekat sana tu. Yang ada ombak tu. Dan kat sini dia okey saja. Okey guys, jom kita nak mandi dah. Hai guys, kita di Sanur. Jernih kan air dia guys. Okey, sebenarnya dah
lagi 5 minit dah sunset Dah guys. gelap dah ni. Tapi whatever lah Kan. Okay, tunjuk muka kita pula. Yuk kita mandi. Okay. Satu, dua, tiga. Lepas. Ya. Yang tali belakang di belakang apa yang Yang tu dilepas dulu. Ini. Ini dilepas ya? Haa. Okay, lepas tu Pak, tolak ke Pak? Ya. Dorong aja. Tolong Pak Cik ni bawa dia punya boat boat ke sana guys. Ke sana. Guna juga kita guys. Okay. Ke mana? Mana? Ini ke? Ada. Ni ada tali. Ya. Kita berdapatlah membantu orang guys. Kan kita Itu gunanya kita mandi di waktu senja. Dapat tolong orang. Okay guys. Yo. Itu saja video kita untuk hari Ini guys. Kalau seperti mana yang korang tengok, kita orang tengah berbanding manda di kala senja. Yes. Di Sanur Beach. Beach guys. Harap korang terhibur dengan video kita pada kali ini guys. Nantikan video-video yang lainnya di Bali lagi guys. Harap-harap korang bolehlah ikut ataupun ambil guide kita orang bila korang datang ke Bali. Kalau korang suka, korang bolehlah ikut ke mana kita pergi. Tempat-tempat yang macam korang orang ke, makanan best ke apa kan. Okay. Lepas tu, jangan lupa untuk tekan button subscribe, like and share. comment. Share and comment banyak-banyak guys, supaya lagi banyak orang boleh tengok video kita. Algoritma lagi naik dan orang lain dapat tengok juga video kita orang. For that guys, benda yang paling penting sekali dalam message kita setiap video adalah Don't forget to love, live and enjoy your life. Bonjour guys. So macam mana ni sekarang ni? Jalan-jalan macam mana? Kan jalan-jalan. Guys, sekarang kita dekat Hatch Uluwatu. Oh, dia ada ni. Dekat belakang ni ada juga. Ada lagi. Oh, luas. Aku beli ni guys. Cepat tak settle lagi. Dia beli Ni dengan ni. kan. So penuh dengan tu dia punya sampah-sampah. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan video yang lebih menarik dari kami.